Guys, pernah tak anda dengar berita seorang yang baru umur 41 tahun masih aktif bersenam berlari tetapi tiba-tiba meninggal dunia akibat serangan jantung? Ramai orang terus membuat kesimpulan nampaknya senaman itu berbahaya, tetapi hakikatnya bukan senaman yang menjadi punca utama. Yang lebih berbahaya ialah apabila seseorang sudah lama memaksa badan bekerja tanpa rehat tetapi masih terus bertahan dan mengabaikan tanda-tanda amaran yang diberi oleh tubuh. Antaranya dada rasa sesak, jantung berdebar-debar, cepat penat, mudah tercungap-cungap dan tenaga semakin menurun. Semua ini boleh menjadi petanda bahawa jantung sedang kekurangan bekalan oksigen. Apabila saluran darah makin sempit dan tersumbat, bekalan darah ke otot jantung menjadi semakin terhad. Bayangkan, saluran darah seperti paip air yang besar. Apabila paip itu semakin sempit akibat sumbatan sampah, hanya sedikit saja darah yang mampu mengalir. Masalahnya ramai masih terus berjaga malam, bekerja stres tinggi, makan makanan yang terlalu berminyak, terlalu masin atau terlalu pedas. Ada juga yang melakukan senaman berintensiti tinggi tanpa mengetahui keadaan sebenar salur darah mereka. Akibatnya boleh berlaku kekurangan oksigen pada otot jantung, ganggu rentak jantung dan akibatnya serangan jantung secara mengejut. Hakikat yang ramai tidak sedar ialah kebanyakan serangan jantung bukan berlaku secara tiba-tiba. Badan sudah beri amaran berkali-kali tetapi amaran itu sering diabaikan. Lebih membimbangkan, ramai anggap saya masih boleh bekerja, berjaga malam atau bersenam. Lalu mereka menyangka tubuh mereka masih sihat. Kemampuan melakukan aktiviti bukan bermaksud saluran darah dan jantung dalam keadaan baik. Penyakit kardiovaskular dikenali sebagai pembunuh senyap kerana ramai pesakit tidak mempunyai simptom yang jelas sehingga berlaku kecemasan. Jika seseorang mengalami henti jantung, masa emas untuk membantu kecemasan hanyalah sekitar 4 minit pertama. Sebab itu, kadang-kadang bukan hospital tidak mampu menyelamatkan pesakit, tetapi bantuan tiba terlalu lewat. Selain itu, aktiviti harian yang terlalu padat, tekanan kronik, kurang tidur dan makanan yang tidak seimbang juga boleh menyebabkan tubuh menggunakan lebih banyak nutrien penting seperti vitamin B, CoQ10, magnesium dan lain-lain. Sebab itu, orang yang benar-benar sihat bukan orang yang sentiasa memaksa diri bekerja tanpa henti. Semua wang yang kita kejar, semua kerja yang kita lakukan dan semua tekanan yang kita tanggung tidak berbaloi jika kesihatan terpaksa dikorbankan. Mulakan hari ini dengan menjaga pemakanan, tidur yang mencukupi, mengawal tekanan dan buat ujian darah. Kesihatan adalah aset yang paling berharga. Tanpanya segala yang kita bina boleh hilang dalam sekelip mata. Ikut saya untuk lebih banyak perkongsian tentang pemakanan dan gaya hidup sihat.